Assalamualaikum, selamat petang semua. Hari ni kita nak buat menu berbuka kita, iaitu kita nak buat sayur pucuk paku masak lemak cili api. Antara bahan yang kita perlukan ialah sebiji lada sebutir, kunyit kita buat sikit lah, lebih kurang seci. Kemudian serang. Kemudian ni pucuk paku deh. Pucuk paku ni kita kutip di sebab tu molek ni. Deh kalau jual tu kadang-kadang dia ada kerah deh. Ni kita pilih hot special lah. Lupa geng, bahasa lagi iaitu sate deh. Kita guna sate kara. Okey, tapi kita mulai ke masa, let's go. Mula-mula sekali kita masuk ke air. Kita masuk ke air dalam lesung juga. Kita nak kucah bahan tadi. Ni. Setelah kita masuk ke air dalam lesung, kita cuak masuk dalam puyuh. Seterusnya kita buka api. Buka api slow je deh. Jangan deras sangat api. Seterusnya kita masuk ke sate. Seterusnya kita masuk ke serah. Bawang geng. Bawang padu. Kita buh lada sebutir ni sebabnya kita tak sempat makan pedas deh. Sebab kita nak jaga kulit dulu. Sebelum ni kita ada gastrik. Takut berwarna. Jadi kita buh sebutir je lah. Ya, orang panggil wija dinamo. Seterusnya kita masuk ke pucuk paku. Apa nampak buih sebab kita kaca sate saat ni gunakan ni, tu jadi buih nampak gitu dah. Bau geng, syahdu, subhanallah. Seterusnya kita masuk garam. Tetik lagi, jangan terleh deh. Kurang masih lagi. Boleh. Kita masuk sikit lagi. Sikit lah, jangan banyak. Kemudian kita masuk ke gula kelapa. Beres. Alhamdulillah. Okey, jadi masuklah pucuk paku lemak cili api kita geng. Nampak menyedera ke geng. Alhamdulillah. Allah bagi sedap geng. Selamat berbuka.